Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi jiwa bangsa yang perlu terus diperkasakan. Dari pentas tempatan hingga antarabangsa, bahasa Melayu terus diangkat sebagai bahasa ilmu dan budaya. Ilmu mesti dikongsi. Inovasi pendidikan memastikan bahasa Melayu terus subur dalam jiwa generasi. Sangat berkaliber dan beliau mempunyai pengetahuan yang sangat mendalam tentang bahasa dan sastra Melayu. Ketokohannya tidak boleh dipertikaikan. Seorang yang sangat pakar dalam bidang kesusastraan, kesenian, kebudayaan. Tokoh Bahasa Melayu Kementerian Pendidikan tahun 2025 yang berusaha Dr. Azman bin Rahmat. Anugerah ini penting kerana ia sebagai pengikat jati diri dengan prinsip bahasa jiwa bangsa. Ia melambangkan satu usaha, kesetiaan dan kesungguhan dalam memperjuangkan bahasa Melayu.